Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dekat channel Pemotoran Syam Vlog. Hari ni ada satu Mitsubishi Triton yang hendak dijual. Sebelum saya cerita lebih lanjut berkenaan dengan model ni, kita biasa-biasa kita punya trademark, kita walk around dulu. Okay, kereta ni model Triton VGT Adventure. Maksud dia model ni adalah model yang paling high spec lah. Engine dia 2.4 MyVac, ya. Tahun dia bila? Okey, ni model, saya baru tanya owner tadi. Lupa nak tanya dia tahun bila model. Ni model 2019 model 2019. Ini kereta direct owner, satu owner. Owner asal beli baru dulu. 140, 150 macam itulah dia beli. Dan dia dah tambah juga few accessories kat kereta ni. Okey, kepada sesiapa yang mencari kereta ni, sekarang diesel pun dah tak mahal kan. Lepas tu Anwar pun dah bagi subsidi kan. So boleh lah angkat satu. Okey, kereta ni nak jual buka harga 65,500. Nego tipis. Sebab owner beli dulu pun dekat 150. Satu owner, bebas kemalangan, bebas banjir. Okey, sebelum kita masuk dalam, kita tengok apa yang dia dah tambah lah. Yang pertama sekali dia ada tambah tu roller shutter. Yang ni auto bukan manual. So dia boleh kontrol melalui korang punya telefon lah. So kalau beli nanti owner akan sharekan dia punya software. So boleh kontrol saja menggunakan telefon. Okey, kita tengok bahagian dalam. Okay, ni bahagian dalam dia, owner dah tambah carpet mat jenama Trepo. Trepo ni mahal tau. Lepas tu carpet mat original pun ada lagi. Dia leather seat. Leather seat, dalam pun cantik bersih. Ada aircon belakang ni aircon belakang. Kiri kanan. Ini door panel dia. Siap door step sekali ada. Sport rim standard Ini sport rim standard untuk Triton VGT Adventure. Tayar pun bunga tebal lagi. Tebal lagi bunga dia. So ini kereta kalau beli korang pakai terus, tak ada nak repair pula. So macam biasa kereta pakai wireless. Okay, yang ini dia pakai motorized seat So maknanya seat dia motor semualah, bukan manual. Okay, ini dia punya controller dia. Push start dia. Dia punya traction control. Lepas tu dia punya side mirror semua boleh lipat. Ini dia punya door panel, dia punya power window punya controller. Jom kita start, panas berpeluh cari aircon. Macam biasa bila nak start, tekan brake, let's start. Okey, kita tengok mileage dia berapa. Okey, mileage dia untuk kereta ni 101,205. Agak rendah. Okey, untuk kereta tahun 2019 agak rendah. Ini controller untuk korang pilih sama dia punya mode lah. Dia punya mode 2 wheel, 4 wheel semua ada sini. Ya, semua ada sini. Ini radio owner dah upgrade 360 360, nampak tu gambar pusing semua. Lepas tu dia punya controller untuk aircon semua kat sini. And then kereta ni ada pedal shift. Pedal shift. Alright. And then ni steering dia, multifunction steering. Dan owner ada tambah satu lagi, dashcam. Ni Ni dapat sekali tau, owner tak cabut. Dia bagi sekali. Okay, leather seat, handrest dekat sini. Leather lah, leather. Okay. Kereta cantik, kereta cantik. Seat tak ada koyak, garanti tak ada koyak. Okay, boleh tengok seat memang tak ada koyak. Jom kita tengok bahagian engine pula. Okay, nak jual murah-murah je, 65,500, nego tipis. Korang boleh tengok market berapa. Okay, berapa market jual. Market jual lebih daripada 70,000. Market jual lebih daripada 70,000. Yang ini direct owner 65,500. Dia takkan ada processing fee ke, apa fee ke, tak ada. Cuma korang kena bayar Puspakom lah. Puspakom dengan tukar nama, yang itu kena bayar lah. Puspakom tak bayar, owner payung. Lagi untung. Sekali nombor plate,
VDX 4264, boleh check kereta. Ni enjin dia, enjin cantik, servis ikut masa dia under warranty. Owner memang hantar dekat Mitsubishi ya. Tak ada leaking. Cantik lah kereta ni. Cantik. Kepada sesiapa yang mencari truck, saya rasa ni satu truck yang sesuai untuk korang lah. Sebab owner pakai memang dia tak pakai lasak. Dia pakai lebih kepada mengikut trend dia. Orang pakai, orang beli, dia pun beli. Kan? Jadi dia tak pakai lasak. Betul-betul dia guna untuk kegunaan harian, duduk atas jalan raya biasa, tak ada masuk off-road, tak ada. Ya. Jadi kepada sesiapa yang berminat nak beli kereta ni, boleh tinggalkan nombor kontak dekat bawah. Harga buka 65,500. Nego tipis. Owner kata nego tipis sebab yalah, owner beli dekat 150,000 kan. Kereta bebas kemalangan, bebas banjir. Tip top condition. Mileage pun tak tinggi, 101,000 sahaja. Enjin tak ada leaking, gearbox smooth, aircon sejuk, boleh garanti, boleh jalan jauh. Ya, jadi kalau berminat tinggalkan nombor telefon dekat bawah, nanti saya minta owner untuk kontak korang lah. Jadi saya rasa sampai situ saja video saya pada kali ini. Jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Tengok kereta apa lagi yang nak diniagakan pada video yang akan datang. Jadi stay tune. Kepada yang baru jumpa channel ni, bantulah dengan korang punya subscribe. So kalau rajin tu komen-komen sikit, share lah video ni. Mana tahu ada kawan-kawan korang yang tengah mencari. Jadi setakat itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.